passing by slowly fades away. I've been trying not to make all the same mistakes. We weren't always set in stone, but I know I took too long with this love. Yeah, I'd rather be alone, 'cause I am right where I belong, still holding on. I need you in 1,000 ways, still dreaming while I'm wide awake. They tell me I'm insane, 'cause you don't feel the same, but I just stay another day. I need you in 1,000 ways, still dreaming while I'm wide awake. They tell me I'm insane, 'cause you don't feel the same, but I just stay another day. Can't deny all the chances I didn't take, but I survived without the promises you didn't make. I know we weren't always set in stone, but I know I took too long with this love. Yeah, I'd rather be alone, 'cause I am right where I belong, still holding on. I need you in 1,000 ways, still dreaming while I'm wide awake. They tell me I'm insane, 'cause you don't feel the same, but I just stay another day. Still dreaming while I'm wide awake. They tell me I'm insane, 'cause you don't feel the same, but I just stay another day. I need you in 1,000 ways, still dreaming while I'm wide awake. They tell me I'm insane, 'cause you don't feel the same, but I just stay Days of our lives, there's something amazing inside your eyes. Stay here again, stay here again, again, again. So you say one more time, and suddenly nothing is a surprise. Stay here again, stay here again. We never said goodbye, goodbye, goodbye. We never thought it'd be over for us tonight, tonight, tonight. But finally found you. We never said goodbye, goodbye, goodbye. We never thought it'd be over for us tonight, tonight, tonight. But finally found you. We never said goodbye. Salam Malaysia Mandani. Anda bersama saya DJ Malik yang akan menemani anda di Radio Community, saluran komuniti anda. Dan hari ini kita bawakan segmen komuniti sihat bertopikkan. Ini yang menarik hari ini, kita bertopikkan dah semak tarikh luput ubat ke? Dan bersama saya panel jemputan kita hari ini iaitu Puan Nur Nazirah Begum binti Muhammad Taib selaku pegawai farmasi Klinik Kesihatan Sentul. Apa khabar Puan? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi datang ke Radio KPKT Puan. Terima kasih. Jadi kepada semua yang mendengarkan,
jangan lupa follow kami. Follow di social media kami iaitu Facebook, Instagram, TikTok. Type je Radio KPKT. Dan anda juga boleh dengarkan kami secara online iaitu muat turun aplikasi Radio KPKT di Google Play Store. Dan juga kalau menggunakan App Store, download sahaja aplikasi Radio Garden. Baik Puan. Alang-alang ni kita sebagai pembuka bicara lah kan. Mungkin Puan boleh juga kiranya jelaskan lah apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan tarikh luput ubat ni Puan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang semua. Okey, terima kasih jemput saya untuk datang ke radio KPKT ni. Untuk topik kita hari ni iaitu dah semak tarikh luput ubat. Tajuk ni nampak macam sedikit dry. Okey, so hari ni tapi tak apa, insyaAllah lepas kita akan go through dan mungkin harapnya pendengar dapat fahamlah lebih tentang tarikh luput ubat. Jadi apa itu dimaksudkan dengan tarikh luput ubat? Adakah ia sekadar tarikh semata-mata ataupun ia membawa maksud lain? Sebenarnya tarikh luput ni ialah tarikh yang telah ditetapkan oleh pengeluar ubat, di mana tarikh ini menunjukkan satu ubat tu dijamin kekal berkualiti, selamat dan berkesan jika digunakan mengikut syarat dan disimpan mengikut syarat yang disyorkan oleh pengeluar tersebut. Okey, jadi syarat ni termasuklah jika dia disimpan dengan cara yang betul, okey, mengikut arahan pengeluar dari segi suhu penyimpanan, perlindungan daripada cahaya, kelembapan dan juga keperluan penyimpanan khas bagi sesetengah produk. Jadi bagaimana tarikh luput ini didapati? Okey, sebenarnya bagi sebelum tarikh luput ini ditetapkan, pengeluar sesuatu ubat tu akan menjalankan kita panggil sebagai kajian kestabilan ataupun stability studies. Di mana stability studies ni adalah untuk memastikan bahawa contohnya ubat ni berkesan, berkualiti, okey, sepanjang tempoh penyimpanan je. Jadi apa yang pengeluar tu akan buat, dia akan ambil sampel-sampel ubat tersebut. Okey, kemudian mereka akan simpan dalam keadaan yang terkawal dari segi suhu, kelembapan, pendedahan kepada cahaya, dan mereka akan simpan ni mengikut satu piawaian antarabangsa lah. Okey, kemudian dari time to time, okey, mereka akan ambil balik sampel ni. Mereka akan tengok kandungan bahan aktifnya adakah masih berada dalam julat. Okey, tiada perubahan dari segi warna, bau, tekstur. Dan untuk certain produk tu mungkin akan ada ujian microbiology lah untuk memastikan bahawa tahap mikroorganisma tu masih memenuhi piawaian keselamatan. Daripada semua result tu, maka pengeluar tu akan menetapkan satu tarikh yang kita panggil sebagai tarikh luput, di mana tarikh luput ni dicetak di bahagian pembungkusan produk. Okay, ni contohnya kalau kita boleh nampak. Okay, so di sini ada tulislah expiry date kan. Itu adalah tarikh luput Okay, jadi kadang-kadang kita boleh nampak di kotak, di botol. Kalau ubat tu dikeluarkan daripada kotak, dia akan juga tertara di bahagian blister ubat. Jadi ini adalah untuk memudahkan pengguna untuk menyemak tarikh luput. Namun demikian, penting untuk diketahui bahawa untuk sesetengah ubat, misalnya ubat ni ubat yang perlu dibancuh, ubat tu dibuka dan sebagainya, tarikh luput tu akan berubah menjadi lebih pendek. Oleh sebab itu pengguna perlu saja lihat tarikh luput tu yang dicetak serta mematuhi apa saja arahan penyimpanan yang betul bagi memastikan ubat tu selamat untuk digunakan. Cuma kalau macam tu, macam ubat batuk kan. Ubat batuk kalau kita dah buka tu, dia akan jadi tarikh luput yang lain ke macam mana? Ya, betul. Jika sesuatu ubat tu, okey, kalau kita tengok kan, misalnya di sini. Okey, setiap ubat tu jika dia dibuka, kat setiap bahagian packaging tu akan tulislah dia boleh digunakan berapa lama setelah dibuka. Misalnya, contohnya ubat titis mata. Okey, di sini kita boleh nampak di bahagian sini ialah tarikh luput yang sepatutnya. Tarikh luput 0828. 0828 ni tarikh jika dia masih belum dibuka. Andai kata dia telah dibuka, ada arahan special kat sini yang di mana saya highlightkan, di mana ia tertera bahawa jangan guna produk ni 4 minggu selepas dibuka. Maksudnya setelah buka, hayat ubat ini hanya 4 minggu saja. Jadi setiap ubat tu dia mempunyai tarikh luput yang berbeza setelah dibuka dan ia tertera di packaging ubat masing-masing. Jadi pengguna tu perlu cakna lah, perlu tengok packaging ubat dan bacalah kerana semua maklumat tu tertera di situ. Okey Puan, maknanya tapi kalau contoh kita dah belik ubat kan ataupun dah kotak ubat,
ataupun papan ubat tu kan, dia ada singkatan tulis EXP. Betul. Okey, yang tertera kadang-kadang dengan bulan dan tahun je kan. Mungkin puan boleh bagi tahu juga cara untuk kita semak dan fahami tarikh luput pada ubat ni. Okey, baik. Itu soalan yang baguslah. Kerana kadang-kadang tak semua orang yang tahu cara untuk kita memahami dan menyemak tarikh luput ubat. Jadi seperti mana yang Encik Malik cakap tadi dia akan untuk tahu baca tarikh luput ubat tu, dia akan wujud perkataan yang dicetak dengan EXP lah. Okey, EXP tu adalah sebenarnya adalah singkatan kepada expiry date. Okey. Namun bagi saiz-saiz ubat yang saiznya kecil, okey, mungkin perkataan EXP tu akan ditulis dengan letter E sahaja, diikuti dengan tarikh. Jadi E itu adalah sebenarnya singkatan kepada expiry. Namun sebagai kebiasaannya lah, okey, untuk semua produk-produk farmaceutical ubatan semua ni, okey, dia ada beberapa format yang boleh diikuti. Okey, format yang pertama mungkin ubat tu akan ada format ni seperti yang tertera di sini. Saya ada printan besar sikit. Okey, dia di format ni ialah bulan dan juga tahun. Misalnya Jan 2028. Okey, 01/2028. So 01 ni stand for January lah. Okey. 01 tanpa slash 2028 ataupun ia boleh juga disingkatkan menjadi 01/2028. Jadi untuk senario seperti yang saya tertera di sini, ia bermakna ubat tu akan expired pada hujung bulan tersebut. Hujung bulan tersebut which is 31 hari bulan 1 satulah Januari 2028. Okey. So, misalnya sekarang ni, okey. So, kalau dia format yang kedua ialah okey, bulan dan juga tahun. Okey. Contohnya Jan 2028. Okey, 01/2028, 01/2028 dan 01/28. So, ini adalah format yang kedua lah. Okey. Kemudian ia juga boleh dapat dengan format hari, bulan dan juga tahun. Misalnya 15 hari bulan 1 28. So untuk format yang ini, okey, ubat tu akan expire specifically untuk tarikh tersebut. Maksudnya ubat ni akan expire pada 15 hari bulan 1. Tadi dia akan expire pada hujung bulan kan? So yang ni kalau untuk macam ni dia dah letak date siap-siap, maksudnya ubat tu akan expire pada 15 hari bulan 1 2028. So pengguna ni perlu cakna lah, perlu tahu. Kadang-kadang untuk setiap produk tu, okey, dia ada expiry, manufacturing date dan juga expiry date. Dan selalunya 3 tarikh ni berdekatan. Jadi kena tahulah mana satu expiry date, mana satu manufacturing date. Manufacturing date tu ialah tarikh di mana produk tu dibuat, dihasilkan lah, dikilangkan. Dah tertukar kan? Jadi okey, antara yang benda yang penting untuk pengguna tahu ialah mereka kalau misalnya mereka dapat ubat baru daripada klinik kesihatan. Okey, mereka kena bandingkan stok ubat lama dengan stok ubat baru. Contohnya, okey, macam mak-mak kita lah. Okey, mereka ada kencing manis, mereka ambil ubat susulan di klinik kesihatan. Okey, so mereka dah ada stok ubat di rumah. Kemudian mereka dapat lagi stok baru kan, contohnya. Jadi mereka kena bandingkan expiry stok di rumah dengan stok baru. Dan mereka kena gunakan yang stok yang expired terlebih dahulu berbanding stok yang baru dapat tadi. Itu tanggungjawab mereka lah. Andai kata tulisan pada pembungkusan tu kabur, mereka tak boleh nampak, okay, dinasihati jangan membuat andaian sendiri. Misalnya mereka tak pasti, dan kalau mereka memang sebaiknya ialah mendapat bantuan lah daripada ahli farmasi, datang balik ke farmasi untuk pastikan apa expiry date-nya. Kalau mereka tak pasti juga, dan boleh gunakan yang barulah, stok yang baru. Okey. Selain itu juga mereka juga kena pasti di mana lokasi expiry itulah. Okey, kadang-kadang ada contohnya untuk di botol misalnya. Ia boleh jadi di penutup botol. Boleh jadi di bahagian bawah botol. Okey, kadang-kadang di bahagian blister contohnya, blister saya tak bawa. Kadang ubat tu kadang-kadang di farmasi kan, kita buka daripada kotak, kita bagi dalam bentuk blister. Okey, jadi di bahagian hujung blister tu ada tulis juga expiry date dia. Yang kecil tu. Ya, betul. Okey, dan kalau for example dalam krim contohnya ni krim, expiry-nya tertera di bahagian kotak, dan juga expiry-nya juga jika contohnya mak-mak kita ni suka buang kotak. Di bahagian sini hujung tube juga ada expiry date dia. Dan juga contohnya jadi semua ni boleh disemak lah. Dan itu juga kewajipan pengguna untuk tengok ubat tu dah expired ke belum.
Yalah, sebab kadang-kadang kita perasan masyarakat kita ni ambil mudah dengan perkara ni. Orang kata apa, alah, terlajak berapa hari je, mungkin boleh makan lagi kan. Kadang dia main dengan perkataan mungkin. Mungkin juga puan boleh jelaskanlah kenapa sebenarnya ubat tarik luput ni sangat penting untuk kita beri perhatian. Mungkin puan boleh kongsikan. Okey. Seperti mana yang saya cakap tadi lah, ya. Expiry ni ataupun tarik luput ni bukan sekadar tarikh semata-mata. Sebenarnya ia adalah maklumat yang penting, indikator kepada kualiti, keselamatan dan keberkesanan satu produk. Misalnya, di mana selepas daripada tarik luput ni, pengeluar tu tidak akan bagi satu jaminan lagi bahawa ubat tu akan berfungsi seperti yang sepatutnya ataupun seperti yang mula-mula dia dipasarkan. Jadi kadang-kadang itu perception lah, macam Encik Malik cakap tadi kan. Ramai yang beranggapan bahawa kadang-kadang baru sehari expired, baru 2 hari expired, boleh guna lagi ni, elok lagi ni. Kan sebenarnya tanpa disedari pengguna itu akan berhadapan dengan risiko yang tak disedari, kerana ubat yang telah tamat tempoh ni dia akan bahan aktifnya akan ada degradasi. Degradasi bahan aktif. Jadi ia akan memberikan, bila bahan aktif tu berkurangan, kesan kepada rawatan tu berkurangan, kesan dia tak dapat memberikan kesan yang optimum. Jadi gejala penyakit tu contohnya lah dia makan Panadol yang dah expired. Mungkin dia tak dapat pun nak bagi kesan yang sepatutnya. Mungkin sakit kepala tu tak reda. Itu contohnya, dia tak dapat bagi kesan yang optimum. Jadi selain itu, ubat-ubat yang dah expired ni akan ada perubahan bahan kimia lah. Di mana pengguna mungkin akan nampak perubahan dari segi bau, tekstur, rasa, dan kadang-kadang walaupun kadang-kadang adalah dekat ubat-ubat yang walaupun dia dah expired dia tak berbahaya, tapi semua ni hanya boleh dipastikan melalui ujian makmal. Jadi kita sebagai pengguna, kita kalau tak apa, sepatutnya mengambil risiko lah. Kan, nak merisikokan diri kita nak ambil ubat expired just because kita nampak ubat tu masih elok lagi kan. Jadi contohnya untuk ubat-ubat yang lebih sensitif, ubat-ubat yang bentuk cecair, ubat titis mata, ubat-ubat dia ada risiko pencemaran mikroorganisma jika dibuka ataupun dia telah expired. Jadi paling penting ialah mematuhi apa sahaja expiry date yang telah tertera di pembungkusan serta cara-cara penyimpanan yang betul. Sebab ialah kita faham masyarakat ni dia orang kata ambil perkara tu sebab nampak elok lagi. Sayang. Dia ni banyak sayang. Sayang ubat ni, saya elok lagi kan. Betul. Benda pun tak berubah warna, rasa pun tak berubah kan. Adakah memang dapat dipastikan ubat yang dah tamat air luput ni langsung tak digunakan ke, ataupun dia boleh lah kata, boleh bagi chance ke? Bagi chance lah kata. Okey, secara amnya secara amnya ubat yang telah melepasi tarik luput ni memang tidak digalakkan untuk digunakan. Kerana satu, walaupun dia kelihatan elok, kita sayang sangat nak guna pun, dia masih dah degradasi bahan tadi menyebabkan dia dah efek keberkesanan dia dah berkurang. Jadi kita takut dia akan efek kepada rawatan lah. Dari segi risiko antaranya, dia mungkin juga ada dari segi sterility dia kan, dia dah terjejas lah. Jadi kita tak sarankan untuk digunakan. Jadi andai kata kalau pengguna ni ada banyak sangat ubat-ubat kat rumah, kita sarankan buat pemeriksaan berkala lah. Check expiry ubat kan. Kadang-kadang mak-mak kita, mereka ada stok ubat banyak kat rumah. Ambil lagi kat farmasi. Ambil lagi kan. Jadi kat rumah tu dia jadi mini farmasi. Jadi mereka kena check expiry. Kalau mereka rasa susah, kadang-kadang pasal expiry ni kadang-kadang nampak macam tak berapa jelas. Contohnya macam ni kan, Cik boleh nampak. Betul, dia macam sama warna dengan kotak. Betul. Jadi kita sebagai inilah anak-anak kan, semakkanlah. Tolong checkkan mana yang dah expired, letak tepi untuk nanti kita bawa ke tempat-tempat yang pelupusan yang sepatutnya. Sebab yalah kita faham sayangnya ubat ni elok-elok nak merawat penyakit, sekali dapat penyakit pula. Betul-betul. Baiklah, kepada pendengar radio KPKT ni ya. Apa kata kita berehat seketika? Boleh bukan Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana sebab seketika nanti kita akan bersama dengan Puan Nur Nazira sekali lagi untuk topik kita dah semak tarik luput ubat ke? Dan teruskan bersama dengan Radio KPKT, saluran komuniti anda. Tolong belikan makanan sekejap. Jangan risau. Zaman sekarang senang dah.
Beli online je. Abang, tolong belikan sayur. Online je. Bang, tolong pergi PBT, bayarkan cukai taksiran boleh? Bayar cukai taksiran? Hello? Apa kali mandi saya pagi tadi saya mari sini lepas tu saya kena kompor. Saya tak sempat pergi bayar untuk kompor dia naik pejabat. Tolonglah Pak. Minta tolong bayarkan sewa premis saya. Saya tak ada masa nak pergi. Nanti wang saya ganti balik. Kau meng lah. Macam mana nak bayar ni? Notifikasi pun dah masuk. Dah lewat dah ni. Kaunter bayaran pun dah nak tutup. Jangan risau, zaman sekarang semua benda dah senang. PBT sekarang dah ada dalam aplikasi Play PBT. Kalau nak buat download aplikasi pun, hanya perlu pergi ke Play Store ataupun Apple Store. Lepas tu korang type je PBT Pay. Sedang berdaki, sedang mengembara. Siang, malam, jangan risau. Dalam aplikasi PBT Pay, anda boleh membuat pembayaran, cukai taksiran, kompaun, sewaan permis dan bil pelbagai dalam sekelip mata melalui telefon bimbit sahaja. Senang je kan? PBT Pay, perkukuh pendigitalan PBT. Abang, jangan lupa asingkan sampah tu dulu tau. Nak asing-asingkan sampah. Sampah sama je, good. Abang, jangan lupa asingkan sampah tau. Itulah Abah. Tak asingkan sampah. Patutlah kena asing. Abah, asingkanlah semua ni. Tak asing lagi ni. Masa untuk kita asingkan, bumi pun nak healing kan? Suatu hari, terdapat sekawan anak penyu sedang riang bermain di taman. Lalu, mereka terlihat sekumpulan obor-obor yang cantik. Ekor anak penyu menangkap dan memakan obor-obor itu. Tiba-tiba, ia tercekik dan lemas. Rupa-rupanya, ia adalah beg plastik. Bagi pandangan seekor penyu, ia kelihatan seperti obor-obor. Pencemaran plastik memberikan kesan buruk pada alam sekitar. Setiap penggunaan beg plastik berpotensi memusnahkan kehidupan laut. Jadi, apakah nasib si anak penyu yang comel ini? Oleh itu, jangan gunalah. Hari ini, hampir semua barang dibungkus menggunakan beg plastik. Tahukah anda, Malaysia menghasilkan lebih 3 juta tan sisa pepejal setahun. Sebahagian daripada itu adalah sisa beg plastik. Proses peruputan plastik mengambil masa lebih 10 hingga 400 tahun untuk dilupuskan. Kesannya menyebabkan pencemaran karbon dan kemusnahan ekosistem. Marilah kita lakukan bersama. Bebaskan dunia dari beg plastik. Jangan gunalah. Across our cities, behind every home, park, and public space, there's a vision in motion. A vision to build a better future. One that's inclusive, sustainable, and people first. KPKT is breathing new life into aging city spaces, turning forgotten areas into thriving, safe, and vibrant communities. Through people-friendly homes and public housing, thousands now have not just a house, but a place to call home. Green spaces bring us together. KPKT's park are built for well-being, inclusive, accessible, and filled with life. With My Kiosk,
Small traders get big support. Clean, structured kiosks that grow local businesses with dignity. Public toilet matters. Through the BMW standard, KPKT sets a new benchmark. Clean, attractive, and fragrance for all. From homes to parks, from kiosks to toilets, KPKT is building more than just infrastructure. We're building hope for you, for us, for Malaysia. KPKT. Together, building resilient communities. Stronger together, unity in diversity. Demi Pertiwi. Tenaga semakin berharga. Setiap tindakan kita memberi kesan. Mulakan dengan menetapkan suhu penyaman udara. Manfaatkan kaedah digital dan fleksibel. Matikan peralatan elektrik apabila tidak digunakan. Amalkan gaya hidup sesuai dengan iklim kita. Pilih teknologi cekap tenaga dan mesra alam. Setiap langkah kecil, impak besar. Jimat Tenaga, lindungi masa depan. Bersama kita Jimat Tenaga untuk masa depan negara. Mahkamah dengan ini menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM2,000 jika gagal bayar 1 bulan penjara dan sebagai hukuman tambahan, kamu juga diperintahkan menjalani satu perintah khidmat masyarakat selama 12 jam dan perlu diselesaikan dalam tempoh 6 bulan. Aku rasa kalau nasi dah jadi bubur, lemang kau ni dah jadi. Kita masih lagi kembali di Radio KPKT, saluran komuniti anda bersegmenkan hari ini iaitu komuniti sihat, iaitu bertopikkan juga kita hari ini ubat. Bertopikkan kita hari ini ialah dah semak tarikh luput ubat. Dan masih lagi bersama saya iaitu Puan Nur Nazira. Dan mungkin kita ada satu soalan Puan daripada pendengar kita, iaitu Puan Linda. Dia bertanyakan, kalau ubat dah mati tarikh 1 bulan, boleh makan lagi ke? Okey. Terima kasih Puan Linda untuk soalan tu. Okey, so secara amnya seperti mana yang saya jelaskan tadilah, sekiranya ubat tu dah tarikh luput, okey, tambahan lagi Puan Linda cakap tadi dah 1 bulan dah. Okey, so kita tak galak-galak untuk guna walaupun kita nampak ubat tu fizikal dia masih okey. Nampak cantik lagi kan, nampak bentuk dia, color dia, bau dia tak ada perubahan. Namun kita tak nampak yang chemical structure yang dalam tu. Mungkin dia ada degradasi, perubahan kimia, dan jika kita masih mengambilnya, itu akan membawa risiko yang tak baguslah untuk kita. So sebolehnya jangan, dapatkan stok ubat baru kat farmasi, kat klinik kesihatan dan sebagainya. Dengar tu Puan Linda, jangan ambil, kalau boleh ambil yang baru, jangan pakai yang lama. Jangan sayang. Jangan sayang ubat dah. Saya buat lama. Okey Puan, kita mungkinlah Puan boleh jelaskan jugalah, sebab ramai yang tengok tarikh tu macam tak terpakai sangat kat kotak. Dapat kotak buka tu simpan ubat je kan kebanyakannya kan. Mungkin Puan boleh kongsikan juga tarikh luput ubat ni boleh berubah sebaik saja. Mula start dengan dibancuh ke apa ke. Macam tadi kita dapat maklum Puan jelaskan pada contoh ubat sirap ke apa tu. Kalau yang ini macam mana pula Puan? Okey. Kalau soalannya tadi ialah adakah tarikh luput tu akan berbeza jika ubat tersebut dibancuh ataupun digunakan? Jawapannya ya, betul. Bagi sesetengah ubat, misalnya contohnya saya ada kat sini contoh yang paling common, sirap antibiotik lah. Sirap antibiotik ni, okey, misalnya kalau dibancuh, tarikh luputnya akan berbeza. Seperti mana dalam tarikh luput yang tertera di packaging. Okey, contohnya untuk sirap antibiotik ni, ia datang dalam bentuk serbuk.
Okey, bentuk serbuk. Okey, jadi bila ahli farmasi ni terangkan, kita akan terangkan kepada pengguna lah, ibu bapa, ibu bapa kepada pesakit ni. Okey, cara untuk bancuh. Dan kita akan terangkan juga berapa lama ubat ni boleh bertahan selepas dibancuh. Dan semua maklumat ni juga tertera di packaging ubat. Misalnya di sini dia tulis, simpan dalam fridge 2 to 8 degree Celsius after reconstitution. Maksudnya lepas dah bancuh air, masuk peti sejuk. So lepas tu dia akan tulis juga use 7 days after mixing. Maksudnya guna hanya boleh sampai 7 hari. Contohnya kalau kita dah campur air, ubat tadi hanya boleh guna untuk 7 hari sahaja. Itu untuk sirap antibiotik. Okey, jadi untuk ubat titis mata pula. Ubat titis mata pun sama. Okey, di sini ada tarikh luput yang tertera. Namun demikian, jika ubat tu telah digunakan, ia akan berubah tarikh luput, di mana di sini tulis discard after 28 days. Jadi ahli farmasi selalunya akan memberitahulah kepada pesakit daripada buka boleh tahan 28 hari. Jadi kita kena cakna. Kadang-kadang ubat titis mata ni pesakit-pesakit sayang pasal kadang-kadang gunanya sikit je. 2-3 hari. Sikit. Jadi mereka selalunya ada tendensi untuk simpan. Pasal mereka takut nanti bulan depan atau lagi 2 bulan tiba-tiba mata kering ke nak titik balik. Jadi sebenarnya tak boleh. Because dia lepas dia dah buka, dia hanya boleh tahan untuk 1 bulan. Jadi ni memang kita kena bagi tahulah, kena cakna juga. Selain daripada tu, ubat-ubat yang memerlukan penyimpanan yang khusus, misalnya insulin. Mak-mak kita yang ada cucuk insulin ataupun produk-produk yang perlukan penyimpanan yang di suhu sejuk. Okey, contohnya ni kita ada kotak insulin. Saya tak bawa insulin lah. Saya bawa kotak saja. Okey, kalau kita tengok tarikh luput yang tertera, kalau dia punya cold chain masih kita preserve, dia boleh bertahan sampai 0227. Okey. Yang ni cold chain ni maksudnya di farmasi kita memang jagalah, kita cek suhu, kita memang bagi ubat ni duduk dalam peti sejuk, tak keluar kan. Tapi andai kata bila pesakit dah ambil, bawa balik ke rumah dan letak di luar, dia letak di dalam pen dia untuk dicucuk, maka ubat ni tadi hanya boleh bertahan, jika di sini kita tengok dia boleh use within 4 weeks. Maksudnya lepas dia dah kena kat suhu biasa, dia boleh bertahan sampai 4 minggu sahaja. Jadi semua maklumat ni sebenarnya ada di pembungkusan kotak tu. Cuma kita sebagai pengguna lah baca tak baca. So yang ni saya sangat takut, pasal saya takut nanti kadang-kadang kan ada yang dia ingat ubat tu tak rosak. Kita ada banyak pesakit yang letak kat luar insulin dan mereka cucuk, tiba-tiba tengok tak ada improvement on dia orang punya gula punya kan, kontrol kan. Mungkin kita kena semak jugalah cara penyimpanan, simpan betul ke tidak kan. Itu bagi insulin. Ada juga certain ubat yang sangat sensitif. Dia ada penjagaan khusus. Okey, yang kita panggil sebagai ubat yang kat bawah ni ialah ubat kecemasan bawah lidah. Kalau orang tu dia ada komorbid macam sakit jantung, dia mungkin ada ubat ni lah. Okey, tapi ubat ni bukan makan setiap hari ya. Dia makan bila perlu, andai kata dia ada serangan lah. Okey, ubat ni dia kalau tengok kat packaging dia tulis bila dia dibuka, satu dia kena dilindungi oleh cahaya. Jadi pasal tu plastik dia berwarna hitam, bukan plastik putih. So setiap daripada plastik ni sendiri pun sebenarnya, atau contohnya botol, dia ada indikator kepada dia punya storage dia. Perlu dilindungi oleh cahaya, perlu dilindungi daripada cahaya. Okey, jadi kemudian bahagian dalam drug di sini dia tulis dia perlu lepas buka hanya boleh tahan 8 minggu saja. Misalnya kalau orang tu sakit dada, pegawai farmasi mereka akan bagi tahu pesakit supaya once mereka open, tolong tuliskan tarikh bila mereka open ubat tersebut. Kemudian untuk discard balik, buang selepas 8 minggu. Kenapa? Untuk ubat ni specifically manufacturer dah tulislah kat bahagian warning ni. Tulisan sangat kecil tapi saya terangkan. Kerana bahan GTN ni sebenarnya mudah meruap. Jadi, bila setiap kali botol tu dibuka berkali-kali, bahan aktif tu boleh terkeluar lah. Dan ia menyebabkan keberkesanan ubat tu boleh berkurang. Jadi, keberkesanan tu hanya boleh sampai 8 minggu saja. Andai kata lepas dah buka, 8 minggu, datang ke farmasi, tukar ubat yang baru. Jadi, semua ini sebenarnya, semua maklumat ni, penyimpanan, tarikh luput, sebenarnya berbeza untuk setiap produk. Dan jadi maklumat ni semua ada tertera. Cuma pengguna lah kena extra alert, extra berhati-hati, baca label betul-betul. Warnanya jangan ambil sambil lewa lah. Dia tak ada macam general. Semua ubat mesti macam ni. Tak, setiap ubat tu adalah spesifik dan setiap arahan tu sebenarnya ada tertera. Cuma pengguna lah perlu cakna.
Maksudnya macam ubat titik mata ni dia ada dua expired dia. Mana kat belakang. Betul. Sebelum buka dan selepas buka. Ya betul. Dia setiap packaging tu ada. InsyaAllah ada. Memang dia dah tertera lah. Kalau boleh lah puan kalau boleh puan, sebab ya kita faham kadang-kadang ada juga ubat tu lambat lagi tarik expired, tapi dia dah jadi salah simpan kat tempat panas ataupun ubat tu dah jadi cair melekit pula kan. Adakah ubat ni sebenarnya walaupun belum sampai tarik expired dia tu dah berubah jadi macam itu, sah untuk dimakan lagi ke tak dah sebenarnya? Faham. Okey. So jadi tarikh luput tu adalah tarikh. Namun demikian dia ada syarat juga. Dia kena mematuhi cara penyimpanan yang sepatutnya. Kerana penyimpanan juga akan menjamin kualiti, keselamatan dan keberkesanan. Andai kata kalau ubat tu masih dalam tarikh dia, contohnya ubat ni masih dalam tarikh luput, tetapi dia tidak disimpan mengikut cara yang betul, maka ia juga keberkesanan dia boleh terjejas lah. Okey. So macam mana kita nak tahu? Misalnya untuk ubat-ubat tablet atau kapsul ya. Okey. Untuk ubat-ubat tablet dan kapsul, perubahan kita boleh nampak dari segi perubahan warna, keretakan. Okey. Macam ni ada keretakan. Okey. Ada dot-dot. Ini mungkin indikator bahawa ubat tu dah rosak. Walaupun ubat ni misalnya dia belum sampai ke tarikh luput yang sepatutnya. Dan ini sumbangkan oleh cara penyimpanan yang salah lah. Mungkin ubat tu terdedah kepada haba, terlalu panas ya. Contohnya dibiarkan di dalam kereta. Jadi ini menyebabkan bahan aktif tu mengalami degradasi dan menyebabkan kerosakan pada ubat itulah. Jadi untuk ubat-ubat macam liquid pula, kita boleh nampak atau observe ada mendapan. Contohnya kalau ubat tu belum expired, terbiar saja kat rumah, tiba-tiba nak guna. Kita contohnya lah awal-awal dulu beli sirap Panadol ni untuk standby takut anak sakit. Tiba-tiba anak memang sakit lah hari kejadian tu kan, contohnya kita tengok expired, belum expired lagi ni. Kita nak buka, tiba-tiba kita tengok ada mendapan ataupun bau macam lain sikit. Kan warna pun nampak lain. Sebelumnya nak oren, tiba-tiba warna macam yellowish ke kan, contohnya lah. Ini mungkin juga satu indikator bahawa ubat tu mungkin rosak. Bagi krim contohnya, mungkin ada lapisan atau tekstur tu, mungkin selalu kita pakai krim ni, tekstur dia kita dah tahulah tekstur dia macam mana kan. Tiba-tiba next kita nampak ada layering kat tekstur dia. Mungkin tak, itu pun salah satu tanda bahawa mungkin ubat tu dah rosak. So kita kena cakna lah, kita kena ingat balik, aku salah letak tadi, aku letak kat tempat panas, biarkan dalam kereta lama sangat. Mungkin itu salah satu faktor lah juga yang menyumbang kepada ubat tu rosak walaupun belum expired lagi. Yang macam puan jelaskan tadi, itu kualiti ubat yang ialah cara kita simpan kat dalam. Kadang-kadang ialah saya sendiri pun kadang-kadang kita kata simpan dalam kereta kan. Mungkin puan boleh jelaskan juga bagaimana cara yang betul untuk kita kekalkan ubat ni supaya lebih berkualiti hingga ke tarikh luput dia. Okey. Baik, terima kasih. Ini memang salah satu soalan yang pasti berlegar lah di pemikiran pendengar, pasal kita dah dapat ubat tapi kita tak tahu cara macam mana kita nak simpan ubat ni supaya dia boleh kekal berkualiti dan selamat. Jadi cara penyimpanannya secara amnya kita simpan mengikut apa yang arahan yang telah ditetapkan dalam kotak. Sebenarnya dalam kotak, setiap kotak ni dia dah tulis dah cara penyimpanan. Misalnya, okey, kalau untuk kotak ubat ni contohnya ubat biji, store below 30 degree Celsius. Okey, so tak boleh suhu yang terlalu tinggi lah. Kalau andai kata dia dah tulis kat sini contohnya 2 to 8 degree Celsius, maksudnya dia kena simpan di dalam peti sejuk. Maksudnya bukan semua ubat. Kadang-kadang ada orang beranggapan bahawa bila dapat ubat sirap mesti masuk peti sejuk. Bukan. Kadang-kadang kita tengok kalau andai kata ubat tu lepas dia bancur, memang dia ada tulis lah mesti simpan dalam peti sejuk. Tapi kalau contohnya ubat macam sirap, ubat batuk kan, ubat demam, tak semestinya kita daripada buka tu kita kena masuk peti sejuk. Tak semestinya. Kerana contohnya kalau dia tulis kat sini kan store below 30. So maksudnya dia boleh disimpan di ruangan bilik. Suhu bilik sahaja. Kerana apa? Kerana dalam sirap ni dia ada gula. Jadi kalau disimpan dalam peti sejuk, bahan aktif tadi tu akan mendap. Okey, mendap dan dia akan membentuk kristal lah kat bahagian bawah ni. So jadi bahan aktif tadi tu dah tak sekata, ia akan menyebabkan contohnya kan bila dia nak syringe out, dia mungkin bahan aktif banyak kat bahagian bawah. So dia syringe out tu mungkin dos ubat yang sepatutnya memberi kesan tu dah tak mencukupi lah. Jadi ia akan mempengaruhi kepada keberkesanan juga. Jadi maksudnya ubat ni bukan ada cara penyimpanan yang spesifik,
semuanya tertera di bahagian pembungkusan jugalah. Dan selain itu, tak boleh jugalah kita elak-elakkan simpan kat kawasan-kawasan yang common seperti bilik air, tepi sinki. Itu semua kawasan-kawasan favourite. Tepi dapur memasak. Dapur memasak panas kan dalam kereta. Kerana kawasan-kawasan ni antara kawasan yang ada perubahan suhu dan kelembapan yang tinggi. Okay. Dan juga misalnya kalau for example ubat ni contohnya lah, ini satu lagi ya, selalu saya nampak kat klinik kesihatan. Makcik-makcik semua ada ubat kita bagi dalam kotak, tapi mereka suka keluarkan dan dia suka letak dalam satu bekas. Letak dalam satu bekas asing, ataupun kadang-kadang mereka suka buka semua, simpan untuk sebulan terus nak letak dalam pill box lah. Last sekali end up mereka confused dan cara penyimpanan tu pun tak bersih lah. Jadi kalau andai kata kalau pesakit kita nak buat dalam pill box boleh, tak ada masalah. Buat dalam 2-3 hari macam tu ke. Jangan buat untuk sebulan terus lah. Pasal takut nanti, dan pasal dia dikeluarkan daripada packaging asal. Jadi nanti semua maklumat storage tu akan jadi confused. Okay, takut ada mistake kat situ lah. Campur pula tu ubat tu. Betul. Kadang-kadang pernah tengok kan campur kan. Okey Wan, kalau kata itu kalau yang kita tengok cara penyimpanan lah kan. Kalau kita buat untuk housekeeping kat rumah, lepas tu kita jumpa pula lambakan ubat yang dah luput ni kan. Dan kita tak nak pakai dah. Apa tindakan yang terbaik kalau kita jumpa ubat? Okey. Situasi ni sering terjadi kalau contohnya pesakit kronik. Contohnya kita ada mak-mak di rumah dan anak dia bawa balik jumpa sebulan sekali kan. Kita tengok anak banyak betul ubat mak kita ni kan. So sebenarnya kalau boleh, kalau jumpa, kita lah sebagai anak-anak kan, penjaga, kita yang mana yang luput tu kita asingkan. So kita tolong ibu bapa kita asingkan ubat-ubat yang tak digunakan kerana ia boleh menyebabkan kekeliruan. Kadang-kadang mereka tak nampak. Okey. Ataupun kadang-kadang mereka ni takut kalau tak ambil ubat kat farmasi nanti kena marah. Jadi mereka dah ada ubat pun ambil lagi kan. Jadi ubat, lagi satu ubat yang ubat ni sebenarnya tak boleh dikongsi dan diberikan kepada orang lain. Itu satu lagi lah yang suami isteri share kan, share ubat. Pasal kita takut nanti bila ubat dia tarikh luput kongsi, walaupun kita nampak elok, kita takutlah keberkesanan dia pun mungkin akan terjejas juga. Dan dari segi pembuangan atau pelupusan ubat tu tak boleh dibuangkan ke dalam tong sampah biasa. Tong sampah rumah, okey, atau tandas ke, sinki ke kan. Kerana bahan kimia tadi tu boleh mengalir ke sinki, okay, dan dia pergi ke sistem air bawah tanah, dia boleh mencemarkan air dan juga hidupan akuatik lah. Okey, jadi apa yang sepatutnya dibuat ialah sebaik-baiknya ubat-ubat yang nak luput ni, nak expired, ubat-ubat yang tak diperlukan, kita bawa ke pusat pengumpulan yang kita panggil sebagai, dalam program yang kita panggil sebagai My Medisafe. Pernah dengar tak My Medisafe ni? Pernah. Tempat dia kumpulnya ubat-ubat yang dah tak dipakai. Betul. Okay. So ini adalah satu inisiatif yang bagus lah yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Salah satu inisiatif untuk memfokuskan kepada pelupusan ubat secara selamat, di mana semua ubat-ubat ni akan dibawa ke pusat pelupusan dan diluputkan dengan cara pembakaran di dalam suhu yang tinggi lah. Jadi dengan kaedah ni tiada sisa farmasikal yang akan masuk ke perairan. Selamat. Selamat. Jadi macam mana pula orang awam nak tahu kan tentang program ni kan sebenarnya? Senang saja, orang awam boleh pergi ke laman web lah, myMedisafe.org.my, di mana misalnya contohnya mereka contohnya ini adalah paparan My Medisafe. Okey. Jadi contohnya encik duduk mana? Saya duduk di Sedang. Okay, encik letak je kat tempat state local city or postcode ni. Postcode ni. Okey, Serdang. Jadi kan dia akan pop up lah mana lokasi-lokasi yang dekat dengan rumah encik yang boleh encik lupuskan. Contohnya kat sini Kota Kinabalu. Contohnya so ada beberapa dia akan ni lah keluar pop up. So kalau mana yang dekat dengan rumah tu boleh pergilah. Untuk lupuskan ubat tu kan. Contohnya dalam pelupusan ataupun kadang-kadang kita ada family members yang contohnya dah meninggal dunia. Mereka ada ubat yang banyak. Kita tak tahu cara untuk kita nak buang. Adakah kita patut buang kat tong sampah? Kan? Di mana patut kita bagi kan? Atau sedekah ke orang ke kan? Nak guna balik ke macam mana kan? Jadi ada pusat-pusat ni lah untuk dilupuskan ubat. Dan sehingga kini so far, sehingga carian Julai 2026, kita ada banyak 1,248 pusat pengumpulan ubat ataupun pelupusan ni lah. Di mana ia adalah collaboration, KKM,
dan juga farmasi-farmasi chain di luar. Contohnya macam Alpro, Headlane, Caring Pharmacy, dan juga ada juga kolaborasi daripada farmasi swasta, misalnya KBJ. Mereka juga ada terimalah ubat-ubat ni untuk dilupuskan. Jadi dia menerima ubat-ubat ni, bukan macam kadang-kadang ada orang nak bagi macam jarum insulin, alat-alat mesin seperti mesin pressure, cek gula ke, itu mereka tak terima lah. Mereka terima ubat-ubat yang untuk dilupuskan sahaja. Okey Puan, sebelum kita ke soalan terakhir, tapi kita ada satu soalan daripada pendengar kita. Dia nak tanya daripada Fiza Rahim. Macam mana kita nak tahu ubat yang dah rosak walaupun expiry date tu tak ada tanda, ada tanda-tanda fizikal macam warna atau bau ke yang kena perhati? Okey, maksudnya ubat tu dah expire belum? Kalau mengikut apa yang dia soalan ni, lambat lagi. Oh, ubat dah lambat expired. Okey. So macam ni. Dengan kalau ubat tersebut ada 3 benda yang kena tengok. Okey. So, yang pertama ialah kalau dia belum expired, kemudian kita tengok dari segi fizikal dia, tekstur, rupa, warna, bau tak berubah. Okey, kemudian dia juga disimpan dengan cara yang betul. Maksudnya ubat ni masih selamat untuk digunakan lah. So dia kena mematuhi 3 kriteria. Maksudnya dia belum expired lagi dan orang tu pun menjaga dia dengan betul. Maksudnya tak simpan kat panas, tak simpan ni, lepas tu tak ada perubahan. Maksudnya ubat tu tak expired lah. Tidak dibuka. Tak dibuka kan, tak ada mendapan. So itu antara cara kita nak ketahui lah sama ada ubat tu masih selamat digunakan atau tidak. Okey, terima Puan Fiza ya. Jadi yalah, kita berjam sedikit pun dah sampai ke orang kata soalan penghujung kita dah hari ni Puan. Sebelum kita berundur, mungkin Puan boleh kongsikan pesanan ataupun nasihat kepada seluruh pendengar kita yang berkaitan dengan semakan tarikh luput ni. Okey. Pesanan akhir lah kan. Walaupun tajuk ni mungkin nampak orang acuh tak acuh, pandang ringan tarikh luput. Tapi sebenarnya budaya memeriksa tarikh luput ni bukan sahaja pada ubat, tapi ia pada masa kita beli makanan, kita check juga expired kan. Masa kita beli apa-apa sahaja produk lah. Jadi kita kena sentiasa semak tarikh luput ubat ni sebelum ambil menggunakan ubat. Jangan kita ada perception yang ubat ni nampak elok dan dia ialah selamat untuk digunakan. Kemudian kita juga kena cakap tentang cara penyimpanan. Kadang-kadang kita rasa macam tak ambil mudah lah tentang benda-benda ni kan. Sebenarnya cara penyimpanan tu antara nombor 2 punya point yang akan mendetermine sama ada ubat tu bagus, masih okey ke tidak. Selamat. Masih selamat ke tak. Jadi, kalau belum expired tapi cara penyimpanan semua langgar peraturan, langgar jalan dia. So mungkin dia akan efek keberkesanan dia lah. Yang ketiga, kena check stok ubat tu secara berkala. Okey, kalau ada banyak sangat ubat, satu hari duduk, bawa semua keluar ubat mak-mak kita semua, check mana yang dah expired, lupuskan dengan cara yang betul. Okey, oleh sebab itu macam warga emas ni memang kena ada kita sebagai anak-anak kan, ahli keluarga penjaga memang kena tolong semak, pasal kadang-kadang ada certain tarikh ubat ni memang suka dilihat untuk orang yang macam warga emas lah. Kemudian dapatkan sumber bekalan ubat ni di tempat yang sumber yang sahih. Jangan beli di sumber-sumber yang online, TikTok, Shopee. Pastikan di sumber yang sahih supaya kita boleh nak check balik. Kalau kita nak check balik kan, kita boleh tanya balik pegawai farmasi tentang expiry date dia. Dan juga kalau boleh lupuskan dengan cara yang betul lah. Di tempat yang betul. Di tempat yang betul, cara yang betul melalui platform yang telah disediakan iaitu MyMediSafe. Kalau rasa macam susah, Google search, letak nama tempat rumah tu, tengok mana yang dekat, bawa saja, tak perlu nak sort, tak perlu nak bayar, bagi ke mereka dan mereka akan tolong lupuskan. Jadi itulah, tak boleh nak buang sembarangan. Baik, itu dia kepada pendengar-pendengar setia Radio KPKT, perkongsian kita pada petang ni, iaitu dalam komuniti sihat. Ubat ni dah semak tarikh luput ke kan, memang bermanfaat. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Nur Nazira atas perkongsian yang bagi saya amat bermanfaat sebab untuk pengetahuan kita juga kan. Ingat, sebelum ni semak dulu sebelum telan. Saya Malik, sign off untuk segmen kali ini Radio KPKT, saluran komuniti anda.